dan Zijia telah memberikan banyak maklum balas yang bagus untuk RTG, tetapi keputusan akhir dalam tangan atlet kita dan Zijia telah membuat keputusan untuk tidak bersama. Jadi kita hormati keputusan mereka, beliau. Okay. Zijia, saya percaya beliau akan berikan maklum balas beliau sendiri kepada media nanti. Tetapi saya nak nyatakan pintu RTG sentiasa terbuka untuk bagi sokongan kepada atlet kita. Jadi kalau pada masa hadapan, mungkin bukan tahun ini, tetapi kalau tahun depan ataupun pada tahun seterusnya sebelum 2028, kalau ada atlet-atlet pro yang mahu terus engage dengan kita, pintu kita sentiasa terbuka. Hasrat kita satu saja, sama dengan atlet. Mereka nak dapatkan pingat emas untuk Malaysia, kita juga nak bantu mereka dapatkan pingat emas. Jadi saya tak kira lah atlet BAM, atlet pro semua, kalau mereka setuju dengan top up yang kita nak berikan, kita nak teruskan open door policy lah untuk berbincang dengan mereka. Okay. Bagi contoh, kalau mereka ada injury, sokongan yang mereka boleh dapat daripada pihak RTG. Saya bagi contoh Ziyong dulu RTG, tetapi selepas beliau dapat injury, bagaimana RTG boleh terus bantu melalui ISN. Saya nak nyatakan, walaupun atlet itu tak ada dalam RTG, tidak bermaksud kerajaan tak bantu. ISN tetap berfungsi dan Institut Sukan Negara tetap bagi perkhidmatan mereka melalui program podium. Seperti Ziyong, dia tak ada dalam RTG, tapi beliau ada dalam podium.